aku rasa one of the main reason aku dapat syahadah bawah 2 tahun keluar sebab aku naik caw. Pada situ aku cakap aku ni syahadah ni cok. Aku bayangkan aku fan. Aku nak bagi syahadah dekat Kuang Bujuk sebab sistem diorang ni memang main psycho lah. Tahu macam mana buat? Setiap kali orang syahadah, aku rasa mungkin tak banyak tempat buat macam ni lah, tapi benda ni memang psycho lah. Setiap kali pelajar syahadah, so Kuang Wujud dia ada kelas syahadah yang mana budak-budak daripada sekolah tahfiz lain import masuk ke satu kelas syahadah saja. Tapi at the same time ada banyak kelas hafiz lain yang ada juga orang hafiz daripada ustaz tu. And then dia akan syahadah dengan ustaz tu juga. So semua pelajar hafiz yang akan dikumpulkan dengan budak-budak syahadah sekali, dan setiap orang yang syahadah dia akan buat satu malam tu, dia akan dudukkan budak tu atas kursi dan dia bagi tahu nama dia ni, alamat dia ni, dia telah habis, salah dia banyak ni, dalam masa 3 hari ke 2 hari ke sehari, and then dia akan balik besok. And my psycho sebab habis je majlis tu, dia dengan mak ayah dia semua akan pergi makan dengan ustaz-ustaz. Kita pergi kelas. Masuk kelas balik, lepas isyak ada kelas lagi kan. Aku jalan sebab Kuang Bujuk dia ada dataran yang besar di antara dewan dengan kelas. So aku akan jalan, aku fikir bila aku cakap aku tak boleh dah macam ni. And almost setiap minggu ada orang syahadah. So benda tu macam kalau tak kau je aku menecau. Sampailah aku nampak nama giliran kau akan syahadah orang yang ke-7 lepas ni. Kau rasa macam aku dah nampak lah. Sampai kan aku ingat lagi satu masa aku takkan lupa sampai bila, walaupun aku sayang gila Ustaz Atik, tapi dia pernah macam menakutkan aku dengan statement dia. Dia cakap, aku cakap, Ustaz boleh tak Ustaz, saya nak syahadah minggu depan. Padahal mungkin aku kena syahadah lagi 2 minggu macam tu lah. Kau nak cepat lah. Nak cepat lah. Tu Ustaz macam, kenapa dah tak nak duduk sini, dah tak suka tengok aku Ustaz. Aku macam sedih lah. Kesian lah. Aku macam bukan ni aku macam tu, tapi like nak ceritakan cepat kita nak cepat sangat keluar. Kadang-kadang macam aku fikir nak cepat-cepat lagi mana.